Digambarkan seolah-olah rakyat Terengganu ini dinafikan hak untuk menerima royalti petroleum. Saya walaupun bukan senator lantikan DUN Terengganu, tapi saya ialah orang Terengganu dan saya ingat ramai ahli-ahli Dewan Negara kita yang daripada Terengganu. Dan kita faham isu ini. Betul ke rakyat tak dapat hak itu? Kalau kita merujuk pada ucapan penggulungan yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu semasa mesyuarat ketiga penggal ke-12 Dewan Undangan Negeri ke-15 Pembentangan Belanjawan 2025 Negeri Terengganu pada 21 November 2024. Beliau menyebutkan, ini saya quote ayat beliau, penyaluran wang royalti ini dibuat tetapi dengan dua cara. Pertama, sebahagian kecil disalurkan terus ke akaun kerajaan negeri untuk kerajaan negeri uruskan. Yang kedua ialah pihak Putrajaya sendiri yang menguruskan peruntukan kepada pihak ketiga tanpa melalui akaun kerajaan negeri. Sebagai contoh, sehingga Oktober 2024 secara atas kertas diluluskan 1.265 bilion ringgit wang royalti, akan tetapi hanya 526 ribu, dia sebut ribu lah tapi sebenarnya dia nak sebut juta, 526 juta ringgit sahaja disalurkan ke akaun kerajaan negeri, manakala selebihnya 737 juta ringgit dibayar terus oleh MOF ke akaun pihak-pihak yang berkenaan, maknanya kontraktor yang melaksanakan projek. Kesimpulannya, kata Menteri Besar Terengganu, kerajaan negeri tiada otoriti terhadap lebih 60% hasil royalti Terengganu. Jadi bila saya dengar perbahasan itu hari, seolah-olah kita langsung tak dapat, dinafikan hak. Tetapi kenyataan Menteri Besar Terengganu terima sepenuhnya, tetapi dua saluran yang berbeza. Jadi isunya bukanlah rakyat Terengganu dinafikan hak. Menteri Besar Terengganu sendiri mengakui bahawa hak itu diberi, cuma melalui dua cara, separuh melalui kerajaan negeri dan separuh lagi direct kepada kerajaan, kepada pihak yang berkaitan. Dan ini sebenarnya bukan benda baru. Saya ingat waktu Menteri Besar daripada parti yang sama dengan Perdana Menteri, zaman Datuk Ahmad Said, zaman Datuk Idris Yusof, memang pengurusannya begini. Sebahagiannya diberikan untuk akaun negeri, sebahagiannya dibayar terus, tetapi duit itu untuk rakyat negeri Terengganu. Jadi apa isu dia? Isu dia hanya tak melalui dia, tak melalui kerajaan negeri. Kalau isunya hak, kita juga akan berdiri dengan wakil Terengganu mempertahankan hak rakyat negeri Terengganu. Kita tak mahu satu sen pun duit royalti 5% ini dibayar kurang kepada rakyat negeri Terengganu. Tetapi kalau soal saluran kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, itu kita boleh bincang. Dan kenapa kita katakan bahawa kerajaan persekutuan yang lebih berhak? Kita kena merujuk kepada akta, merujuk kepada perlembagaan. Akta Laut Wilayah memang memberikan kuasa itu bagi penemuan minyak di luar daripada 3 batu nautika, kuasa itu pada kerajaan persekutuan. Jadi sebenarnya tidak ada isu kerajaan telah berikan hak kepada rakyat, kepada negeri Terengganu. Kalau kita nak bincang, saya ingat kita mungkin perlukan forum di luar sebab isu ini panjang. Isu ini menuntut banyak dokumen-dokumen untuk kita tengok dan bawa. Tetapi isunya ialah tidak ada soal menzalimi rakyat negeri Terengganu. Tidak ada. Hak itu diberi tetapi tidak melalui kerajaan negeri. Dan soal akta laut wilayah ini, kalau kita nak bincang soal akta yang wilayah laut 2012 ini, akta ini diluluskan tahun 2012 dan PAS yang sekarang ini memimpin kerajaan negeri Terengganu ada wakil. Kenapa tidak menentang, bersuara, menolak akta ini habis-habisan? Kalau kita rujuk dalam handset, itu tidak berlaku. Dan sewaktu kerajaan PAS negeri Terengganu menjadi kerajaan persekutuan, bukan sekali tetapi 2 kali mempunyai kesempatan untuk meminda akta ini, tetapi ianya tidak dilakukan. Kalau saya jadi Menteri Besar Terengganu, parti yang berbeza dengan kerajaan persekutuan, sudah tentulah bila kita jadi kerajaan persekutuan, kita akan pindah akta wilayah laut 2012 ini. Sebab ini sebenarnya punca yang memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk mengawal, menentukan, menguruskan bagi hasil-hasil yang dijumpai di luar 3 batu nautika. Jadi saya ingat itu harus difahami. Dan sepatutnya kalau kita bercakap soal mengkhianati amanah, menepati janji dan sebagainya, saya fikir ini yang lebih penting. Peranan pimpinan kerajaan negeri. Jangan selepas kita hilang kuasa di peringkat persekutuan, baru kita nak menyalahkan
Perdana Menteri dengan memberikan macam-macam tuduhan yang tak kita dengar pun tak berapa sedap jugalah. Jadi sedangkan bila kita ada kuasa, bukan setakat ada kuasa, menteri yang memegang hak ehwal undang-undang pun daripada parti yang sama dengan kerajaan negeri Terengganu. Jadi sepatutnya pindalah. Sepatutnya buatlah sesuatu. Tetapi itu tidak berlaku. Maknanya apa? Maknanya pada waktu mereka menjadi kerajaan persekutuan, mereka sendiri mengakui bahawa akta wilayah laut itu memang benar-benar sah dan valid memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan.